Baru-baru ni, Moda iaitu sebuah jenama tempatan Malaysia telah memperkenalkan sebuah skuter Maxi yang terbaru untuk pasaran Malaysia yang dipanggil Sporter S. Jenama ini bersama dengan Suzuki MV Agusta di bawah naungan AMI iaitu AFI Mobility Industry. Cukup dengan itu, mari kita tengok dengan lebih dekat model Moda Sporter S ni sebab ramai kata model ini seperti sebuah superbike. Betul ke tidak? Jom kita lihat. Moda menekankan bahawa Sporter S ni dibina dari riders untuk riders. Jadi anda boleh jangkakan sebuah motosikal skuter Maxi yang hampir sempurna secara menyeluruh. Untuk Sporter S ni mereka ada kembar di China dan juga di Spanyol. Iaitu di China, model ini bernama TR300T, manakala di Spanyol bernama Storm 300. Jadi model itu adalah 300cc. Di Malaysia kita special sikit sebab kelas B2 hanyalah 250cc saja untuk kapasiti yang paling maksimum. Jadi Moda memperkecilkan kapasiti Sporter S ni kepada 250cc sesuai untuk pemegang lesen B2 di Malaysia. Kuasa atas kertas bagi Sporter S ni adalah sekitar 24.8 horsepower dengan 22.5 Nm torque. Jadi sejurus saja anda pulas throttle ini, tarikan prestasi kuasa tu anda akan rasa serta-merta. Dan untuk motosikal ini, kelajuan maksimum dia adalah sekitar 150 km sejam. Namun untuk cruising speed dia adalah sekitar 100 km sejam. Cukup sesuai digunakan atas jalan raya di Malaysia. ECU juga mereka telah tukar, berbeza dengan pasaran China dan juga Spanyol, iaitu di sini mereka menggunakan sistem ECU Bosch. Jadi ia digunakan dengan lebih efisien lah untuk prestasi Sporter S ini. Kelajuan yang laju memerlukan tayar yang berkualiti. Jadi Moda menggandingkan jenama tayar daripada Timson dengan saiz 120/70 dengan rim 15 inci untuk hadapan, manakala untuk belakang 140/60 dengan rim bersaiz 14 inci. Jadi ia memang sangat sesuai lah untuk kelajuan model Sporter S ini. Digandingkan pula dengan brake twin hydraulic disc dengan sistem ABS depan dan juga belakang. Memang cukup sesuai dan selamat digunakan. Untuk suspension atau suspensi belakang ini, masa kami test di Sepang hari tu lembut, tapi yang ini, unit yang ini kami test, dia sesedap rasa. Maknanya kata Moda mungkin dah pertingkatkan dia punya kekerasan ke bagaimana, kami pun tidak kurang pasti. Namun sekarang unit yang kami test ni memang sedap. Untuk hadapan pula menggunakan upside down fork. Jadi depan memang tak ada masalah, belakang pun sekarang memang dah tak ada masalah. Rekaan keseluruhan Sporter S ini anda boleh nampak dia kompak dan semuanya masih dalam dimensi Sporter ini. Maksud saya, dia tidak ada ruang-ruang tercapang kecuali side mirror ini. Itu saja yang macam terkeluar sikit, tapi itu pun tidaklah ketara. Bahagian lain seperti lampu side mirror semuanya adalah built-in. Maksudnya dia dalam dimensi Sporter S itu. Jadi untuk kita mencelah di kawasan-kawasan yang sempit, sangat yakin untuk kita buat sedemikian. Untuk kapasiti kargo ataupun tempat simpan barang bawah seat, besar inilah kita boleh memuatkan barangan, iaitu sekitar 10 liter. Untuk helmet open face memang tak ada masalah untuk kita letak, tapi untuk full face dia sempit, jadi tidak muatlah untuk full face. Hanya open face helmet sahaja boleh dimuatkan bersama dengan barangan di bawah ataupun di atas ini. Bagi ruang simpan yang kita mudah nak capai, kapasiti tu cukup muat untuk letak satu botol air dan juga satu roti, sama seperti di belah kiri ini. Jadi ruang simpan untuk kita mudah capai ni pun ada dan sangat praktikal. Untuk kapasiti petrol pula adalah sekitar 13 liter. Jadi untuk perjalanan jauh tu anda tidak perlu isi minyak banyak kali dan memang cukup sempurna ataupun cukup efisien. Untuk tempat duduk pula yang kami dah uji sekitar 150 km jarak perjalanan,
cukup selesa walaupun ketika jalan yang bumpy, cuaca yang hujan dan juga keadaan jalan yang tidak stabil. Memang cukup selesa di atas jalan. Dari segi kendalian, untuk berat dia 186 kg, kendalian dia tu kami boleh rasa kendalian yang okey, tapi untuk kelajuan laju tu ada sedikit bergoyang-goyang, tak stabil. Maklumlah ini pun maxi scooter, bukannya superbike. Walaupun dia menerapkan ciri-ciri superbike, tapi untuk kendalian tu kami boleh bagi 4/5 bintang. Dia tidaklah sempurna tapi masih boleh dikawal dengan selesa. Sistem perincian model yang terdapat pada model Sporter S ini adalah seperti Smart Keyless Entry System, TPMS iaitu Tyre Pressure Monitoring System, display dia menggunakan TFT 6.3 inci, dia ada USB charging port Type A dan juga dia ada illuminated backlit untuk button-button di bahagian handlebar ini. Sangat sesuai ketika pemanduan atau tunggangan waktu malam. Untuk perincian standard, side mirror yang memang tidak boleh dilaraskan. Dia punya windshield depan ini memang cukup untuk menghalang angin yang datang daripada arah hadapan. Lampu LED depan dan juga belakang. Rekaan dia tu memang sedikit ataupun lebih kurang sama seperti superbike yang ada di pasaran Malaysia ataupun antarabangsa. Sebelum kami beritahu anda warna dan harga yang ditawarkan Moda Malaysia bagi unit Sporter S ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Roda Panas dan ikuti kami di semua social media untuk anda lihat lagi konten automotif dari kami. Mana tahu lepas ni kami review kenderaan yang anda sedang cari, bukan? Okeylah, baiklah. Untuk warna, Sporter S ditawarkan dengan dua pilihan, iaitu Sporty Red yang anda nampak ini dan juga Meteor Grey, iaitu warna kelabu lah. Harga pula ditawarkan bermula daripada RM17,888. Jadi kalau anda berminat boleh pergi ke pengedar sah Moda Motorcycle Malaysia dan cuba anda komen kat bawah. Moda Sporter S ni rupa superbike yang mana dia ikut?